Saya secara officialnya invite lah, dan asalnya kalau yang batch sebelum ni pun saya dah pernah mention benda ni kan. Of course, siapa yang rasa tak convince boleh tanya apa-apa saja soalan, no holds barred kata. Regardless, at least jadi da'i dan director bangan tu, so at the very least teruskan, dan dalam pencarian hopefully prinsip-prinsip tadi jelas. Kita tahu tanggungjawab kita apa. At the end of the day, we are answerable only to Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah buat yang terbaik, dan from saya punya perspektif, yang terbaik tu dia kena sampai kita dah memilih jemaah yang mana kita nak contribute habis-habisan lah, regardless of jemaah yang mana. Sebab saya rasa until kefahaman yang korang semua dah ada, saya tak cakap pasal orang lain korang apa yang dah dengar sampai sekarang, dah susah untuk korang argue. Boleh tak saya masih buat kerja seorang-seorang? Saya rasa korang dah susah nak argue benda tu. Of course, kalau korang belum confirm, macam saya masih menilai mana-mana jemaah, take your time, nilai, kenali. So point saya ialah, kalau kita masih tertanya, pergi je tanya direct. Tak tahu kau ya dia tak? Macam bila dia tahu ada orang nak apa ziarah ataupun gash apa dia panggil yang dia pergi tu. Oh semua. Saya dulu memang tak mula tak faham tau. Tiba-tiba ada orang datang lari naik atas, tutup pintu, tutup lampu. Lepas tu tiba-tiba ada bunyi ketuk kan. Itu asal fobia macam ni kan. Okey. Kenapa jadi itu saya tak tahulah. Tapi saya perasan ramai orang yang dia banyak assumption. So saya kata macam mana boleh macam tu. So saya pergi sendiri, at least saya tahu. Macam saya tanya lah, kenapa tak boleh style macam ni, kenapa buat macam ni. So dapat jawapan direct daripada orang yang berilmu di situ. Now regardless of saya rasa macam oh itu option yang terbagus atau tak untuk saya, paling tak saya tak dalam keadaan menilai dengan assumption. Faham ke? So yang tu yang paling problem. Kalau yang kita macam aku dengar, kita tanya direct kan. So korang ni apa yang korang hajatkan, nak siapa? Sebab itu on us. Kalau kita buat decision on assumption, dia jadi problem lah. So dan jangan depend kepada second hand. Maknanya lagi-lagi teruk kalau korang pergi dengar pasal satu tu daripada rival dia. Memang cerita dia akan versi yang jadi benda lain lah ceritanya kan. Possibly. Idea sama ada, na'udzubillah lah, kalau orang gerakan Islam ni buat cerita, itu tak sepatutnya berlaku. Tapi kadang-kadang dia pun dengar cerita yang, faham kan, dia macam cerita-cerita yang beranak. Cerita yang asalnya macam ni jadi besar, lalah jadi yelah, cerita tu membesar kan. So boleh tanya, boleh minta penjelasan.